Mama pun sebenarnya tak pernah sangka Mama daripada bidang makanan Mama terjun kepada kosmetik. Ini macam kosmetik kan. Semuanya tu adalah tidak sengaja. Mama just jadi diri Mama walaupun sangat ramai yang kecam Mama. Bukan macam tu, kena pakai macam ni, kena macam ni, kena macam ni. Tapi at the same time sangat ramai juga orang yang side Mama. Just be yourself. Mama cantik je. Mama just fikir this is me. Mama dah 20 tahun dengan eyeliner tebal macam tu dan cara makeup Mama macam tu. Just jadi diri Mama. Benda ni semua adalah kerja dia. Saya pun tak pernah terfikir saya akan into macam agak serius dengan eyeliner ni sebab mengikut vibe FIP sangka dia jadi punca pendapatan sekarang. Mama memang makeup hari-hari. Before this yang jual kuih batang buruk tu pun, kenapa kalau jual kuih batang buruk kena buruk-buruk? Tak. Orang tahu dah saya Mama Hades ni walaupun dia jual kuih batang buruk, bersiap, bermakeup. Mana korang nampak saya sekarang, begitulah saya before this. Walaupun jual batang buruk, bila saya buat eyeliner ni yang it's me. Jadi tak susah untuk saya bawa sebab this is my character. It just makeup macam mana Mama makeup diri Mama. Obvious tu dekat tang mata lah.